Sarah binti Muhammad Radwan dari tahun 1 DBM ETN. Saya calon umum 0808. Hai, saya akan membentangkan dua manifesto saya. Manifesto saya yang pertama adalah berusaha meningkatkan aktiviti dan program yang melibatkan kesihatan mental kepada semua pelajar. Apa kepentingannya? Kepentingan program ini dapat meningkatkan kesedaran pelajar dari segi mental dan emosi. Manifesto saya yang kedua pula adalah menganjurkan program Go Green melalui aktiviti menanam pokok untuk mewujudkan persekitaran yang hijau dan menyegarkan. Kepentingan program ini mewujudkan persekitaran sekolah yang hijau dan sejuk. Kawasan menjadi lebih nyaman, redup dan kondusif untuk pembelajaran. Akhir kata dari saya, CV kita, standard kita, calon umum 08, undilah saya.